kita dah tahu macam mana. Kedah, gone case. Pulau Pinang, kekal dengan Guan Eng jadi Chief Minister. JP, Selangor kekal, Perak akan jatuh. Banyak negeri jatuh. Wilayah sudah jatuh. Negeri Sembilan akan jatuh. Dulu pun dia menang tinggal 3 kursi saja. Melaka boleh jadi jatuh. Yang boleh kekal, kita tak tahu mau cerita pasal PAS ini Kelantannya. Itu satu dia mau angkat lah, tapi dia boleh jadi dia kalah juga. Pasal dulu PAS menang pun ada juga orang Cina sokong PAS. Pasal PAS sama DAP, sekarang PAS akan jadi parti yang paling teruk yang akan kalah. Kerana PAS mau sokong Najib. Dia kata dia parti Islam. Apa ini Islam apa? Kalau Islam tak sokong orang sudah buat jahat. Bukan, orang Cina pun tahu kalau ini orang jahat, kita apa mau sokong. Ini Hadi kata dia pakai ini serban putih, dia kata gua sokong sama Najib. Pakai baju pun sama. Dia tahu Najib sudah jadi perompak, pencuri. Kalau dia parti Islam, kenapa dia sokong orang perompak, pencuri? Jadi sekarang ini saya kira PAS macam juga UMNO. Kalau PAS bertanding, jangan sokong, UMNO bertanding pun sama dengan kita sokong Pakatan Harapan. Dia DAP kah, Bersatu kah, Amanat kah, Keadilan, tak apa. Pasal kita sudah ada satu parti yang kita nama Pakatan Harapan.